Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ustaz, ni doa makan ni tadi. Ini bukan doa makan tuan-tuan. Kita ni salah faham. Doa makan apa? Bismillahirrahmanirrahim, itu doa makan. Allahumma ya Allah barik lana, berkatilah kami fima apa-apa razaqtana yang kau rezekikan kepada kami, wa qina azabannar, pelihara kami daripada azab api neraka. Kalau kita doakan kat kepala isteri kita ni, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah apa yang ada di atas kepala isteriku, kalau doa Allah makbulkan, maka akan hindar segala keburukan, kejahatan. Maknanya kita ni balik rumah pegang kepala isteri kita, suami, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pegang kedua telinga, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pegang kedua mata, Allahumma barik. Mudah-mudahan telinga dia dengar yang baik-baik je. Bila kita bacakan macam tu, mata dia tu dengar yang baik-baik sahaja. Kalau ada penyakit, Allah keluarkan penyakit tersebut. Pegang mulut macam tu juga. Kalau suami isteri kita ditakdirkan ada penyakit kat mana, sakit lutut, pegang Allahumma barik lana. Buat selalu, insya-Allah. Mudah-mudahan pertama Allah bagi kebaikan, yang kedua kalau ada penyakit, insya-Allah Allah sembuhkan penyakit tersebut. Tapi buat sekali lah, jangan balik buat sekali, sama aja kata dia. Macam kita pun makan, mana ada orang makan sekali je. Ni dah makan pagi, dah tak payah makan hari ni, dah makan tadi, besok tak payah makan lagi, dah makan semalam. Buat selalu, amalkan. Jadi nanti si isteri pun macam tu juga, pegang kepala suami, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pegang tangan suami, kalau pegang tangan ni sambil sapu ke bawah, Allahumma barik lana. Pegang hati suami, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.